Wafi, nanti tekan itu timer. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid sihat ke? Sihat. Semua hadir kepada hari Jumaat 3 hari bulan 10 ni? Hadir. Okey, alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum kita mula dengan kelas, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Jom murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya akan juga membaca syahadah. Asyhadu an la ilaha Okey murid-murid. Cikgu nak kamu tengok lakonan yang Cikgu Abdul dan Cikgu Adam akan lakonkan. Sebab hari itu kita orang pergi bercuti. Dapat kan? Okey. Ustaz nak kamu semua fokus. Apa yang Ustaz Abdul dan Ustaz Adam tekankan? Boleh? Boleh. Weh, cepatlah. Korang pergi mana? Kita nak pergi bercuti. Oh, pergi bercuti Di mana? Dekat Terengganu. Bercuti dekat Terengganu. Di sini. Sabar. Apa? Mengambil bagasi. Mengambil kat mana? Mengambil bagasi. Ada mana ngambil? Kau pergi. Sabar. Apa lagi? Nanti makan. Jatuh kat mana? Depan sana. Ayah terjatuh mengambil. Apa lagi? Bercuti ada. Bercuti. Okey boleh. Boleh nampak tak apa yang Cikgu Ustaz dan Ustaz Adam tekankan? Semua nampak bagus. Okey kasih apa yang Ustaz tekankan? Hiburan. Tapi perlu lengkap. Jadi, Amir, cuba baca dulu perkataan yang ada di hadapan ini. Bangun. Bercuti, mengambil, terjatuh. Okey. Jadi, himbuan apa yang ada kita belajar pada hari ini? Men dengan ter Dan dia berada di mana? di awal perkataan. Bagus, Amir. Okey, semua dah tahu kan? Jom kita yang nak belajar ini apa kan? Imbuhan awalan. Okey, pada hari ini Ustaz nak tekankan 3 imbuhan. Ikut Ustaz. Dan okey. Jadi pada hari ini Ustaz pastikan kamu semua dapat membaca dan menulis imbuhan awalan, teks imbuhan awalan dengan mudah dan ringkas. Boleh semua? Boleh. Okey, imbuhan awalan ada 3. Okey, yang pertama, Ikut cikgu. yang kedua, dan yang ketiga, Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti, sebab banyak sangat aktiviti tau. Mesti korang pernah tengok kan subjek bahasa Arab kan? Ustaz mengajar benda yang sama, guna benda yang sama. Tapi Ustaz boleh tukar tajuk untuk pelbagai subjek. Tapi bahkan Ustaz ni bukan boleh guna satu subjek je. PSP, muzik, semua subjek Ustaz boleh guna. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada berbagai aktiviti, Ustaz akan mengajar kalian cara membaca teks mudah dan ringkas. Okey. Yang pertama, Ustaz nak ajar dulu macam mana nak sebut perkataan imbuhan. Yang pertama kita sebut dulu imbuhan awalan dia, iaitu te. Ikut Ustaz. Yang kedua kita sebut kata dasar. Kata apa Kacak? Kata dasar. Kata dasar, iaitu lalu. Jadilah perkataan lalu. Okey,
Okey dah, jom. Ustaz nak uji kamu semua membaca teks mudah dan ringkas. Okey, ikut Ustaz. Ali tertidur ketika adik bermain. Sekali lagi. Ali tertidur ketika adik bermain. Okey, Alif. Yang mana satu Alif rasa perkataan imbuhan yang ada imbuhan awalan? Satu je. Kat sini ada dua. Saya rasa tertidur. Tertidur. Betul tak semua? Betul. Mana imbuhan awalan dia? Pandai semua. Dah satu bintang semua. Okey. Perkataan yang kedua. Berapa? Yang mana satu? Alif dah sebut satu. Dia ada dua. Bermain. Betul tak semua? Betul semua. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti. Semua suka kan main benda kan? Okey. Saya bagikan kepada 4 kumpulan. Madia dan Hafiz bergerak ke depan. Okey semua. Mesti kamu dah pernah lihat kan Ustaz ajar bahasa Arab kan? Baca kan? Pernah kan? Okey, jadi macam Ustaz cakap tadi, bahan Ustaz bukan boleh guna untuk satu subjek, 2 subjek, 3 subjek, tapi banyak subjek. Dalam pelajaran ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk kita, iaitu indahnya negaraku. Jadi ini adalah benda Malaysia. Dan ini adalah puzzle keluarga dan puzzle negeri. Sebab apa? Sebab kita nak melancong, ikut Ustaz melancong. Melancong ke mana dan dengan siapa? Okey, faham semua? Okey, semua dah nampak puzzle? Okey. Yang pertama macam Ustaz cakap tadi, puzzle tu ada 2, iaitu puzzle negeri dan puzzle keluarga. Okey, lepas dah dapat puzzle, Ustaz nak cerita. Soalan Ustaz melalui cerita. Bila Ustaz cerita pergi ke mana dan dengan siapa. Okey. Siapa dapat jawab 3 soalan, Ustaz bagi hadiah tau. Tiket pergi melancong. Okey. Cik, sedia semua? Sekali lagi. Sedia semua? Soalan. Okey. Boleh. Ya. Ustaz sebut pergi ke mana? Dengan siapa? Okey. Lepas jawab, korang perlu angkat tangan dan baca dan keluarkan perkataan imbuhan. Okey. Soalan pertama, cerita pertama. Nenek pergi ke Terengganu, Sabah, wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Soalan pertama. Kedua. Cepat. Terengganu, Sabah, wilayah Persekutuan, Pulau Pinang. Tengok sini orang-orang.
Okey, diam. Soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Abang seorang pemain bola. Abang pernah masuk pertandingan pemain bola ke negeri Kelantan, Selangor, Johor. Okey, sini. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Ustaz nak seorang hantar wakil ke sini. Seorang je. Awak pergi masing-masing. Dalam kiraan 3. Satu. Yang tak bawa tidak kira juga tanding. 1, 2. Okey, cepat. Okey, sedia. Satu lagi hadiah bergantung pada wakil kamu semua. Ibu pergi ke Sarawak. Faham? Biasa. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okey. Duduk. Okey, dah semua duduk. Semua duduk. Okey, cikgu nak wakil daripada Kelantan datang ke sini. Dalam kiraan 1, 2. Okey. Pesan yang kamu baca. Test. Ibu terlalu gembira. Okey. Ibu terlalu Gembira. Apa perkataan imbuhan? Terlalu. Okey, jadi terlalu. Okey. Jadi kita sudah selesai aktiviti membaca. Selepas membaca, tiada boleh duduk. Kita perlulah Kita akan menulis. Jadi baiklah. Terusnya kita akan pergi kepada aktiviti menulis. Jadi kita akan panggil seorang nama dan kamu akan pergi ke depan dan kamu cukup satukan perkataan yang beribuan ini. Okey, jadi baiklah. Ustaz nak Izul. Pertama. Baru ya, tapi sebelum tu Ustaz akan tunjukkan caranya. Caranya adalah kamu sambungkan sini, okey. Kita boleh. Izul boleh, Izul. Izul berjaya siapkan Ustaz bagi stiker 1. Go Izul. Izul boleh, Izul. Izul. Okey, kita telah menulis perkataan yang beribuan awal. Jadi sekarang ni Ustaz akan memberikan kamu lembaran kerja untuk dibuat di lembaran kerja untuk kamu buat di rumah masing-masing dan jangan lupa tampal di buku latihan. Baik.
Ada dua kan? Kalau cuba tulis tak dua ni. Orang tulis dulu. Siapa berjaya siapkan tulisan. Okey. Okey. Jadi Ustaz nak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dengar baik-baik. Ustaz ada satu soalan terakhir nanti. Ustaz akan bagi satu soalan terakhir nanti. Jadi hari ini kita dah belajar membaca dan menulis Quran awalan dengan mudah dan ringkas. Okey, jadi kamu semua telah membaca dan menulis teks Quran awalan yang mudah dan ringkas dengan betul kan? Jadi Ustaz tengok kamu semua sangatlah aktif. Yang kan kamu semua dapat mengenalkan kamu semua dan aktif kamu semua pada hari ini di masa akan datang. Jadi apa yang telah kita belajar pada hari ini, Ustaz harap kamu semua dapat terapkan dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan sehari kamu. Jadi sebelum jadi Ustaz nak kamu semua kira sikit kumpulan kamu dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran, semua diam dan tangan turun ke bawah. Satu seorang je siapa cepat. Ada berapa imbuhan awal lagi? Lagi sekali satu. Dua. Tiga. Sebutkan. Nafifah, pemenang daripada hari ini. Sekalian itu saja daripada Ustaz Adam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.